Kita anggap semua kita campur ni. Bila campur, macam mana nak kira kos? Duit ni pergi mana, macam mana nak bayar barang, mana dia punya invoice, mana dia punya apa. So bila dah tutup account, tak detail, tak tally, semua hilang. Sebelum kita guna niagawan ni, susah sikit lah kita nak trace keluar masuk duit. Lepas tu kita kan guna manual, so tak ada sistem yang betul-betul sistematik untuk trace. So, duit tu memang selalu kurang, tapi kita tak tahu ke mana perginya duit tu. Bila kita nak trace balik invoice ke apa ke, kita tak tahu kita nak balance sheet macam mana, bill tu mail bila mana, lepas tu banyak tak banyak lagi, kita macam lost kan. Sekarang semua dah ada klik, tinggal klik keluar. Saya punya untung margin berapa, saya dah tahu. Tapi kalau saya rugi ke apa ke, itu bukan kesilapan akaun, kesilapan saya tak monitor. Akaun dah alert bagi saya. Sebab saya dah senang kerja. Alhamdulillah setiap bila kita guna niagawan tu, urusan dengan klien pun lebih profesional. Banyak memudahkan kita nak trace duit juga. Macam kita keluarkan expense untuk bayar gaji kat staff, untuk kita expense refreshment, untuk kita bayar cukai, semua dah ada features dalam tu. Itu pentingnya satu company dia ada software. Kita boleh tahu banyak mana kita buat sale hari tu, berapa kita punya expenses kita hari tu. Software accounting ni yang banyak membantu kita.